رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku. Ampuni aku, ya Rabbi, berikan kekuatan untuk aku meneruskan mencari jalan senang harapan terangi hati ini. Hanya padamu Allah tempatku menyerah. Hanya padamu Allah tempatku bersujud. Hanya padamu. Mama fitnah Papa. Sampai Hadi sendiri benci ke Papa. Sedangkan Papa tak pernah buat pun apa yang Mama cakap, Ma. Ma, Hadi tak boleh nak maafkan Mama tau, Ma. Maafkan Mama, Hadi. Sampai bila-bila pun Hadi tak boleh nak maafkan Mama. Kalau selama ni Mama takut Hadi tinggalkan Mama. Sekarang ni Mama dengar sendiri bermulut Hadi, Ma. Hadi sendiri yang akan tinggalkan Mama, Ma. Hadi jangan tinggalkan Mama, Hadi. Tinggalkan Mama, Hadi. Dan Mama takkan jumpa muka Hadi sampai bila-bila. Hadi. Hadi jangan tinggalkan Mama, Hadi. Hadi dengar dulu apa Mama nak cakap. Hadi. Hadi jangan tinggalkan Mama, Hadi. Hadi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Aku mimpi rupanya. Syukur ya Allah.
kau menjadi kawan. Masih tak masalah. Mana? Di mana depan dalam? Abah tak tahu Mama, Abah? Tak. Alhamdulillah. Hadi dah balik. Hadi tidur sini kan? Hadi? Ada apa yang nak kena ni? Hadi? Ma, Sezi Melayu sangat. Jangan paksa Sezi kahwin dengan Hadi. Mama tak kisah sebenarnya siapa pun pilihan Sezi. Tapi sekarang ni Sezi ni dah jadi tunang orang. Sebenarnya, Sezi dah pun putuskan pertunangan kami. Sezi tahu tak Hadi tu macam mana? Pasal Sezi kenal lah Sezi putuskan, Ma. Sezi tahu Sezi akan kecewakan Mama, Ayah, Aunty, Uncle. Tapi Sezi dah tak boleh tipu diri sendiri lagi dah. Tak apalah, nanti Mama bincanglah dengan Ayah. Ma, tolong Sezi. Ini keputusan Sazi, Bah. Dan Adi tak boleh terima keputusan dia, Bah.
Puan Salma demam ni. Nanti saya tanyakan doktor sama ada saya boleh bagi Puan Salma ubat demam ataupun tidak. Terima kasih. Okey, Puan Salma rehat dulu ya. Ni Puan Salma tak makan ke? Saya tak ada selera nak makan. Agaknya ubat tu buat saya rasa mual. Puan Salma kena makan, takut nanti perut kosong. Saya keluar dulu ya. Terima kasih. Sayang. Macam mana kerja hari ni? Okey ke bang? Okey. Tony sebenarnya ada benda nak bincang dengan abang ni. Pasal apa? Pasal Sezi. Kenapa dengan Sesi? Dia dah putuskan tunang dia dengan Hadi. Anda nak jumpa Sezi dekat bawah. Betul ke apa yang Mama cakapkan? Betul ayah. Beri ayah sebab. Kenapa Sazi nak putus dengan Hadi? Sazi ada teman lelaki lain. Sazi tahu tak apa akibatnya kalau Sazi putuskan pertunangan dengan Hadi? Orang bertunang memang darahnya manis. Cemburu. Tapi cemburu tu tandanya sayang. Tapi dalam hal ni, Ayah minta maaf. Ayah tak boleh nak bersetuju dengan Sazi. Sebab bukan Hadi yang curang, tapi Sazi. Ayah kena minta maaf dengan keluarga Azli. Sebab Ayah tak pandai jaga anak dara Ayah sendiri. Dah bertunang, tapi bergantung dengan lelaki lain. Ayah! Ayah nak Sazi lupakan budak lelaki tu. Kalau Sazi tak reti jaga maruah Sazi dan nama baik keluarga, Ayah takkan mengaku Sazi sebagai anak ayah.
Hadi, esok. Sazi, tak ada siapa pun beli yang Kak. Esok akan pakai apa? Pakai biasa-biasa je lah. Ish, takkan pakai biasa-biasa je. Ya, takkan nak pakai baju kilat-kilat kot. Tak adalah kilat-kilat. Tapi kan, Inas ingat Inas nak pakai baju kurung ke? Baju kebaya ke? Dah kenapa pula nak pakai baju kurung, baju kebaya pula ni? Saja nak jadi perempuan Melayu terakhir. Inas nak tunjuk kat siapa ni? Kat Daniel lah. Alah, Kak tahu kan? Inas nak bila dia tengok Inas, macam Kejaplah Kak tengok ada tak baju kurung ke baju kebaya. Kak, tolong pilihkan untuk Inas. Allah tempatku bersujud. Assalamualaikum. Salam. Abang, jap ni kita berhenti kat supermarket kejap. Okey. Nak beli barang rumah dah habis. Okey. Tiket... Saya tinggal. Tiket kapal terbang dah beli dah? Sudah. Kita balik bila? Minggu depan. Sempatlah Mam tak cuti. Abang, yang kali kan sebelum abang buat keputusan, boleh tak abang telefon tanya Maria dulu? Abang tahu kan Maria susah dapat cuti. Ma, kalau Ma tak boleh balik, tak payah balik. Ma kerja je. Abang boleh batalkan tu. Abang memang tak nak Mar ikut Ma, itu je masa yang Abang ada. Lepas tu Abang kena pergi je. Kalau Ma nak ikut-ikut, tak mau ikut tak apa. Abang boleh batalkan tiket. Yang kali, kalau abang tak nak bawa Mar, cakap, bagi tahu. Janganlah bagi Mar berharap. Ma. Okey.
kita pergi sama-sama. Udahlah, tu janganlah merajuk. Ya, Syed. Ambut, ya. Laka dan lukisan tak berwajah, merontakku di dalam kesunyian. Tak rela ku mengejar cinta yang hampir kelam, sendiriku di sini pilu. Oh. Malaysia gesa Myanmar henti kekejaman terhadap Rohingya. Gendang di Palu, UMNO fokus PRU ke-14. Paparan lanjut dalam Nasional 8 malam ini. Amin, bawalah aku pergi dari kesakitan ini. Tak mampu ku menahan peritnya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Terluka aku menangis, tersedar kau hilang di hati. Jangan diucap sesalmu berkali, tiada arti hidup ini. Ku terima suratan takdir, biarkan aku sendiri. Hadi bagi bunga tu. Mama dah fikirkanlah apa yang ayah cakap. Macam mana dengan keputusan Mama? Apa yang Hadi buat tu ada betulnya. Dia buat macam tu sebab dia sayangkan Sezi. Mestilah orang dah sayang, mestilah rasa cemburu, kan? Ma, ni bukan soal cemburu. Ni soal hati Sezi. Berapa kali Sezi nak beritahu Mama? Sezi anggap Hadi tu macam abang je. Tak lebih dari itu. Sekarang Sezi kena paksa kahwin dia pula. Sezi tak boleh lah, Ma. Sezi, macam ni lah. Mak rasa buat masa ni ada baiknya kalau Sezi jauhkan diri daripada Farid. Bukan apa, untuk kebaikan Sezi juga. Dengan kata lainnya, Sezi yang terpaksa korbankan perasaan Sezi demi persahabatan keluarga kita dengan keluarga Aziz, kan? Ya. Ini tentang persahabatan setia kita dengan keluarga Uncle Azli dan Aunty Salma. Sazi ingat tak apa yang ayah cakap semalam? Ingat. Kalau ingat dan kalau Sazi sayangkan apa yang Sazi ada sekarang ni, ikut cakap ayah. Kalau tak, ayah akan buat satu keputusan yang akan buat Sazi menyesal satu hari nanti.
Malas nak membebel pagi ni. Abang pergi dulu. Minum, bang. Bang, apa cakap macam tu dekat Sezi? Tu anak kita tau, bang. Sezi, Mama tak habis cakap lagi. Mama, kalau diorang tu betul-betul kawan sejati, diorang takkan minta apa-apa balasan lah. Nah, diorang tak minta apa-apa balasan pun. Ayah yang buat keputusan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syazlina binti Farid. Wad kecemasan ya? Buat kecemasan? Oh, ya, ikut jalan ni. Terima kasih. Saya yang salah ke? Hadi tak salah. Uncle yang salah. Uncle berkeras sangat dengan Sazi sampai dia memuntah. Keluarga Syazlina binti Farid? Ya, saya. Uncle, saya tak dulu kan? Baiklah, Hadi. Nanti lepas saya tengok mak saya datang sini balik. Nanti saya balik dulu. Sabar nanti. Kenapa kau rampas tunang aku? Kenapa kau rampas satu-satunya kebahagiaan untuk aku? Ya Allah. Sakitnya, doktor. Puan kena bersabar sikitlah sebab rasa panas ni sebenarnya salah satu daripada kesan sampingannya. Yalah, tapi saya rasa saya tak tahan panas. Panas sangat-sangat, doktor. Tak apa Puan, sekejap lagi saya akan ambil sampel darah Puan dulu untuk saya buat beberapa ujian lah. Anas, prepare blood sample for FBC, CA, beta-2 microglobulin and albumin. Saya tak boleh tahan lah, doktor. Puan kena bersabar ya Puan. Apa-apa pun nanti saya akan beritahu keputusan darah Puan ni sama ada positif ataupun negatif. Kalau saya tahu sakit macam ni, saya tak nak ambil ubat ni, doktor. Sakit. Sabar Puan. Sebenarnya kami sedang mengkaji keberkesanan dan juga kesan sampingan ubat ni. Apa-apa pun kita akan bincangkan selepas dapat keputusan ujian darah Puan nanti. Nas? Okey. Cuma badan Mama ni panas sikit. Ada masalah ke? Tak ada, Mak. Datuk, kenapa dengan muka Hadi ni? Hadi anak Mama.
Mama kenal sangat. Ma, Mama pernah tak sayangkan orang sampai Mama sanggup buat apa je supaya dia tak pisah Mama. Ada. Mama dah pun buat. Mama buat segala-galanya untuk adik. Supaya Mama tak berpisah dengan adik. Kenapa adik? Sazi kemalangan, Ma. Hah? Ya Allah. Bila? Tadi. Sazi kemalangan sebab dia larikan diri pada Adi, Ma. Takut hilang semua orang yang disayang dalam dunia ni, Ma. Hadi dah pernah hilang papa, Ma. Hari ini Sazi pula. Hadi tak tahu Hadi cukup kuat atau tak kalau satu hari nanti kalau Hadi hilang Mama pula.